Batu, apa benda yang best sangat jadi Mas Mana tu? Dah lah kena pakai topeng. Macam mana nak jadi popular? Kalau aku jadi Mak Semana, tak payah pakai topeng dah. Dan aku akan tukar nama jadi... Mak Semato. Hoi, mekanya nak letak mana? Mekanya letak kat rumah je lah. Tolong Umi goreng kari pap. Kau tengok ni Ahmad tu. Semua orang asyik sebut pasal Mas Mana baru je. Takkan kau nak biar macam tu je? Dah tu kau nak aku buat apa? Moksa dengan yang lain dah pilih dia jadi pengganti. Takkan aku nak halang pula. Kau kena tunjuk siapa bos. Kalau tak, nanti populariti kita makin menjunam. Hei! Break Ahmad! Pegang aku. Alamak, kenapa saya jadi lembek ni? Kena kasih tiup balik Megabot. Aku akan bagi korang rasa kekuatan sebenar adik-beradikku. Super Quacky Goal! Lari sikit! Aku tengah cubalah ni. Ayah Batu! Masa mana? Sekarang giliran kau pula. Kita tengok siapa yang lagi kuat. Suruh Megamato atau Quacky si penakut. Gunakan semua tenaga kau, Ahmad tu. Aku tengah cubalah ni. Kalahlah kau budak. Nak kalahkan aku ya? Rasakan ni. Megabot, keluarkan semua angin. Baik. Apa tak kena buat ni? Biar bawa kau dengan adik-beradik kau jalan-jalan dekat Kota Hili. Serangan helikopter. Selamat hancur. Lepaskan kami! Lepaskan! Tidak! Sekarang masa mana? Baik! Roy! Berjaya! Berjaya! Macam mana? Best ke tengok Kota Hilir dari helikopter? Aku belum kalah, Megamato. Dan aku akan kembali untuk dapatkan adik-beradikku. Aku akan kembali. Aku tak boleh berenang. Hai, itik apa dia ni? Pengenang pun tak kerti. Okey, sekarang pasang wayar ni dan... Amanan! Robot jahat dikesan! Robot jahat dikesan! Mana? Mana? Tuhan! Robot Tin Hodoh di hadapan. Ish, kau ni... Ini projek dari kecipta akulah. Sasaran dikesan.
reka cipta aku. Ya! Tepat sekali! Ish, apa kau buat ni? Aku tengah nak siapkan kerja. Kau kacau pula. Bosanlah. Yang kau lambat sangat nak siapkan tu, siapa suruh? Semua orang dah balik dah pun. Nak buat macam mana? Selalunya, Pian yang tolong aku bina reka cipta semua ni. Ha, habis tu, mana dia? Dia tengah bercuti makan ABC kat Antartika. Itu sebab aku kena buat sendiri ni. Alah, kau batal je lah rancangan kau tu. Apalah robot tin kau tu boleh buat? Aduh! Apa hari? Yuyu, apa jadi tadi? Ni, robot tu dah jadi besar gila. Bukanlah, sekolah ni yang dah jadi besar. Korang dua dah salah. Kita yang dah jadi kecil. Yay! Dapat 3 sekaligus. Masa untuk tambah korang dalam koleksi kita. Jangan! Lepaskan aku! Alamak, tak sangka aku dah jadi macam hamster dalam bola. Ya tak ya. Megabot, Mechanize! Megabot! Wah! Kapsul merah. Bola cepat, Megabot! Betul ni? Tak menyesal Kenapa nak menyesal? Diamlah. Pergi mana tu? Apa dapat? Aduh! Sedap! Tak sedap. Pening kepala aku, Megabot. Sebagai pembuli yang berhemah, kami kenalah tolong sesama pembuli. Dan tugas kami yang pertama adalah... Tukarkan bandar robot baik ini jadi bandar robot pembuli! Ya! Hah? Elak semua! Rasakan! Inilah akibatnya bila korang cuba nak buli aku! Bagus tu Rocket Fish. Tunjukkan pada mereka semua cara membuli yang sebenar. Ish, kau ni memang dah melampau. Hah? Apa je yang kau boleh buat, Amato? Seingat aku, kau belum pernah kalahkan aku lagi. Ish, aku akan pastikan hari ini akan jadi hari kekalahan kau. Betul tak, Amato? Apa benda kau buat tu? Dah siap. Megabot, Mechanize! Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul getah. Kuasa jualmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Getah. Dapatkan figura Popoboy Genta dan Adudu kini di pasaran. Meka Gajah! Mika Gajah? Ni kereta kebal lah. Ish, kereta kebal mana ada telinga dengan belalai? Wah! Tengok tu, bos. Amato bina kereta kebal dari blok. Menariklah Billy. Jom ikut saya. Benda ni yang kau bina untuk kalahkan aku? Buruk dan memalukan. Buruk pun buruk lah. Janji boleh tembak. Nah! Alamak! Tembak pun sengit. Aku kat sini lah. Oi! Apa sel kau tembak tak lurus? Dah meriam kau buat ni pun bengkok.
tembak pun bengkok lah. Rasa kali pula amat tu. Elak dulu Megabot. Elak. Sedihnya jadi kerja kebal macam ni. Okey, kalau dah memang tembak sengit, maknanya aku kena aim jauh sikit dari diorang dan tembak! Kali ni tepat pada sasaran. Kan? Sebenarnya saya nak potong rambut kat kedai biasa je. Tapi helikopter ayah saya tengah servis. Jadi... Ha? Helikopter ya? Say no more kawan. Say no more. Spray. Potong. Ikat. Gel. Bedah. Massage. Dan siap. Cepatnya. Ah! Apa hal ada helikopter atas kepala kau, Bian? Aduh, keras pula tu. Dah lah tu korang. Tak apa, Pian. Biar kita orang basuh balik rambut kau ni. Tada! Tak boleh juga. Dah. Biar aku yang buat. Megabot Mechanize! Megabot! Hey! Siapa yang mau potong rambut tu, ha? Tak ada siapa nak potong rambut dengan kau lah. Aku nak... Kau potong rambut? Boleh. Apa ni? Aku bukan nak potong rambut lah. Mau pendek macam mana? Nombor 1, nombor 0. Biar betul dia ni. Paksa macam tu je. Hei! Tiada siapa lari ketika saya potong rambut. Ish, robot ni degil betul lah. Megabot Mechanize! Masa untuk Megamato! Oh, mato ya. Say no more, kawan. Say no more. Spray, potong, ikat, gel, bedah, pewarna rambut dan siap. Hah? Siap? Hah? Rambut kau tu. Tomato! Rambut kau dah jadi tomato betul! Kau pulihkan semula rambut aku baru berosak. Seronoklah dengan rambut baru kamu, kawan. Aduh, kenapalah aku kena bersihkan sekolah kau ni? Kan Cikgu Jamie dah kata, hari ni hari gotong royong. Semua pelajar kena bekerjasama bersihkan sekolah kita. Cikgu Jamie kata semua pelajar. Masalahnya, aku ni bukan pelajar. Kurang diajar adalah. Pandailah kau. Hana, bersihkan dia cepat. Hai korang. Wah, bersihnya koridor ni. Hebatlah korang. Terima kasih. Korang dah siap kemaskan stor? Dah. Macam-macam barang lama kita orang buang. Kau ada benda nak buang tak? Ada. Kau tolong buang sifat pemalas Megabot ni boleh? Mek aku sedar rambut ubat kau tu.
Lukisan ni sungguh mendalam yang melambangkan kehidupan, keharmonian dan keamanan. Magnifik! Ya ke? Betul ke ni, adik? Entah. Saya lukis pokok je. Kiri sikit Megabot. Sekarang kanan pula. Kiri balik. Ish, sekejap kiri, sekejap kanan. Kau ni tak ada pendirian ke? Nak hasilkan karya seni yang berkualiti, mana boleh terburu-buru. Lagipun, kau nak ni kan? Karipap panas. Sedapnya. Kat sini pun korang. Apa hal kau ni? Kau jadi model ke Megabot? Demi Karipap. Demi Karipap. Betul tu. Dan korang bakal saksikan karya terulung Deep Vinci. Tada! Siap! Tak nampak macam Megabot pun. Amatu. Cubalah berjiwa seni sikit. Itulah rupa Megabot kalau dah bercampur dengan buah-buahan. Tak kisahlah. Yang penting aku nak Karipap. Banyak betul warna yang kau guna ni, Dik. Dek, biarlah banyak warna. Daripada tak ada warna langsung. Macam tu. Kenapa kamu warnakan pokok macam ni? Sebab memang warna dia macam tu. Megabot, mechanize! Yalah, Megabot, malas nice. Mecha Rider! Malasnya aku. Boleh ke Megabot bawa kita ni, Amato? Macam nak padam je dia ni. Memang nak padam dah pun. Tak apa, biar aku kayuh je dulu. Nanti dia semangat balik lah tu. Jom Megabot. Yalah. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Aduh, baik tak payah mechanize macam ni. Kan aku dah kata, memang tak ada guna pun aku ni. Tak apa, Amato. Sekurang-kurangnya, korang tolong bawa kita orang ke sini. Ini pun bukan. Mana ni? Mana ni? Aku dah jumpa. Apa yang kau dah jumpa? Tuan Amato. Apa Tuan Amato buat kat sini? Dah kenapa lagi? Supaya inkasar lah. Kenapa Inkasa kejar kau, Petaso? Apa yang dia nak sebenarnya? Sebenarnya, Inkasa tu masa adik perempuan saya. Asalnya lukisan tu hitam putih. Tapi saya tambah sikit warna supaya jadi lebih cantik. Amato! Inkasa tengah lukis sesuatu. Habislah kita. Baik kita menyorok ajalah. Itu kerbau! Kita kena hentikan kerbau tu. Megabot, mechanize! Yalah, Megabot, malas nice.
Masa untuk Mekamato! Ya! Apa selembik je kau ni? Sebab dah tak ada harapan dah nak menang lawan kerbau ni. Alamak! Tuan Yamato! Jaga-jaga! Amato! Megabot! Hah? Korang okey tak? Kita orang okey. Aduh. Tolonglah aku serang dia sekali, Pentaso. Mana boleh? Abang tak boleh serang adik. No. Huh? Hai, sedihnya aku. Hai, ada duit banyak pun tak guna kalau hidup tak ada warna. Aduh, Pian pun dah hilang warna. Yang kau ni pula, murung tak boleh lawan. Hilang warna ke, Pian? Kesian, Pian. Apa sal kau gembira pula ni? Entah, terkena cat sikit ni aku rasa okey pula. Oh, aku faham. Pentaso, cepat tambahkan cat dekat Megabot. Baik. Wow, wala. Saksikanlah kesenian teragung Pentaso. Wah, warna-warni terus kau. Aku tak pernah rasa segembira ni. Yahoo! Jom galakkan Inkasa Mato! Weh, sabarlah. Mechanize dengan ni, Mato. Cepatlah. Ish, sekarang terlebih bersemangat pula kau ni. Yelah, Megabot, Mechanize. Mecha Vega! Hah? Dia dah sedap semua warna dekat kawasan ni. Rasa seketam. Tukar sesuatu, Mato. Okey, baik. Terimalah serangan roket. Itu bukan roket. Itu ikan. Kau ni memang tak pandai lukis lah. Hai, Amato. Lain yang kau lukis, lain pula yang jadi. Ketam makan ikan. Lukislah burung. Hah? Kenapa? Sebab burung makan ketam. Lukis cepat. Okey, baik. Comel juga lukisan ayam kau ni. Ini bangau lah. Okey, siap. Hai, Amato. Lukis burung jadi ayam. Tapi bolehlah. Ayam pun burung juga. Serang dia lagi. Go, raksasa ayam. Yeay, berjaya.
de Mercer. Semuanya sudah selesai. Mana ada selesai? Ha? Apa maksud Tuan Amato? Voilà! Masterpiece Dragonku! Kenapa tak suka pula? Dah berpuluh-puluh aku lukis untuk kau ni. Semua kau tak suka. Tak ada. Selagi adik kau tak puas hati, selagi tu kau kena lukis. Ha, betul? Abang kenalah jaga hati adik kan? Yelah, demi adik. Kita dah nak sampai. Kau ingat kau boleh balik bersembunyi ke markas kejahatan kau? Alamak, motor ni dah hilang kawalan. Inilah akibatnya bila kau menentang keadilan. Jangan terlalu yakin. Mechabot, mechanize! Mecha Dino! Apakah? Serangan pembola api! Weh, dinosaur mana ada tembak api? Mana kau tahu? Kau bukan hidup zaman dinosaur pun. Boleh tahan juga. Tembak lagi Mecha Dino! Ambil lagi. Jangan ingat kau je yang boleh bergabung. Control Rangers, bersedia! Korang nak bergabung jadi apa? Plaza Tol? Jentera Control Rangers, bergabung! Jungkaut hijau. Steamroller biru. Trak pasir ungu! Trak siman kuning! Centola merah. Mega Control Rangers Bond, sedia untuk menghancurkan kejahatan. Mana penjahat tu pergi? Siapa suruh bergabung lama sangat? Kejar mereka cepat! Kau takkan dapat lari dari sinar keadilan, wahai penjahat Megamato! Ambil kau! Pui! Control Rangers, aktifkan perisai! Wah, hebat! Tumbuhkan tangan kiri! Ya! Dia dapat elak! Tak apa, serangan kali ini pasti mengena. Tendangan kaki kanan. Ya! Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong, weh. Pakai pet Techno Breaker lah. Baru strong, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dari watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong, weh. Tak kena. Mustahil. Nampaknya diorang ni bukan sembarang penjahat.
Gerakan kita pun dia boleh baca. Eleh. Dah kau sebut tiap kali nak serang, budak tadika pun boleh lah. Betul juga. Aduhai. Konco Rangers, masa untuk serangan penamat. Hah? Serangan penamat? Konco Rangers, play! Hyper! Mega! Konco Rangers, slash! Huh? Masa untuk serangan penamat kita juga, Mecha Boy. Sejak bila kita ada serangan penamat? Yish, buat je lah cepat. Baik. Super Duper Ultra Hyper Nafas Berapi! Mecha Victory! Aduh. Korang dah kalah! Tak sangka kita dah dikalahkan oleh kejahatan. Aku akan pastikan yang kejahatan takkan menang. Mod kemusnahan. Aku akan letupkan robot kami dengan korang sekali. Apa? Alamak! Dia nak letupkan robot dia lah! Kejap! Huh? Konco-konco! Konco-konco! Aku tak percaya! Korang masih hidup lagi! Ha? Mestilah kami hidup lagi. Bukan ke korang dah dihapuskan? Ish, mana ada? Oh, jadi semuanya salah faham je lah ya? Yelah. Oh, maafkan kami. Aduh, lagi sikit. Kalau kau nak aku hentikan Rotu, kau kena kalahkan aku dulu. Ciku, panggil senjata terhebat kita ke sini. Saksikanlah senjata terhebat yang akan mengalahkan korang semua. Begitu! Itu kesenjata hebat kau. Tak menakutkan langsung. Buat betul pengetuk tu. Ha! Cubalah gelak lagi lepas ni. Ha! Gelaklah! Gelak! Jangan harap kau boleh mechanize lagi. Hah? Edah, apa tu? Mechanize! Satu dah tumbang. Tinggal satu je lagi. Apa dah jadi ni? Relaxlah, Cacik. Siapa kata aku dah tumbang? Mustahil! Ajar sikit si cacing ni, Yamato. Boleh je. Ambil balik. Mecha Mato Mode. Mecha Roda 1. Berani kau? Kuat betul pengetuk ni.
Kau takkan dapat tandingi Master Six yang hebat. Kenapa lantai ini bergerak? Masa untuk latihan intensif. Jayalah, Mara. Jom, Megabot. Rasakan ni. Ya! Hebat! Kau berjaya, Mato. Baik kau hentikan semua drone kau tu, cacik. Dah terlambat. Semua drone aku dah bersedia untuk hancurkan bandar kau. Hah? Apa benda pula tu? Ratu penjahat! Mato, semua drone tengah serang bandar kita. Apa? Selagi sun aku ni masih berfungsi, korang takkan dapat hentikan semua drone tu. Woi, jangan lari! Drone! Alamak, anak panah aku dah habis. Anak panah? Mara, tangkap ni! Megabot! Mekanis dengan busur masa mana cepat! Baik! Megabot! Mechanize! Mecha! Boom! Masa untuk kita hancurkan bandar ini! Kau ingat kau boleh lepas macam tu je ke? Kita dah selamat. Yeay! Berjaya! Mayday! Mayday! Jangan risau, Megabot. Aku akan sambut kau. Kau memang sengaja ke apa? Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy Genta. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni, Tengok ni, Tukul Genta. Kuasa duamu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Genta. Dapatkan figura Bobo Boy Genta dan Adudu kini di pasaran.